Kesilapan pertama bagi sesiapa yang nak mulakan simpanan emas adalah mereka nak tunggu harga emas yang rendah baru dia nak mulakan simpanan emas. Tuan-tuan, ramai orang yang belum bermula dia tanya harga emas sekarang ni murah ke? Harga emas sekarang ni tinggi ke? Harga emas sekarang ni okey ke kalau saya nak beli? Ini dia tanya macam ni tuan-tuan sebab apa? Sebab dia tidak ada benchmark harga. Kenapa dia tidak ada benchmark harga? Sebab dia tak bermula lagi tuan-tuan. Sebabkan dia tak bermula, dia tak tahu berapa harga emas yang dianggap murah. Dia tak tahu berapa harga emas yang dianggap tinggi tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, bagi sesiapa yang mulakan simpanan emas yang pertama, contoh, waktu dia beli pada awal tahun ini tuan-tuan, contoh dia beli harga sekitar RM600 untuk 1 gram. Maka tuan-tuan, apabila harga emas kurang daripada 600, dia boleh cakap, oh sekarang harga emas rendah. Dan apabila harga emas naik kepada RM700 lebih tuan-tuan, RM760 yang paling tinggi, RM764 yang paling tinggi, waktu tu orang cakap, oh harga emas mahal. Sebab apa dia boleh cakap mahal tuan-tuan? Sebab dia dah ada benchmark harga. Sekarang harga emas turun balik kepada RM660, dia akan cakap murah sekarang. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dia dah ada benchmark harga. Dia dah tahu tuan-tuan, dia dah beli waktu harga emas 740, 750, 760 tu dia beli waktu tu. Waktu yang paling tinggi tu dia dah beli. Sekarang harga emas jadi RM660, dia cakap harga emas sekarang ni rendah. Ada duit beli sahaja, ada duit borong sahaja emas. Sebab apa? Harga sekarang ni rendah. Jadi orang yang tahu harga emas tinggi ataupun rendah adalah mereka yang bermula. Bagi sesiapa yang tak bermula, dia tak tahu bila harga emas tinggi, bila harga emas rendah, sebab dia tidak ada benchmark harga. InsyaAllah, kalau tuan-tuan mulakan simpanan emas yang pertama, tuan-tuan boleh letak benchmark harga. Dan tuan-tuan sendiri pun tahu, oh sekarang harga emas rendah, oh sekarang harga emas tinggi. Sebab tuan-tuan dah bermula dan tuan-tuan tak perlu lagi tanya kepada dealer tuan-tuan. Jadi anda kata tuan-tuan nak mulakan simpanan emas yang pertama bersama dengan Public Gold, boleh DM saya akan bantu guide sebaiknya.